Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, sebagai sebuah negara dagang yang terbuka, pengumuman Amerika Syarikat oleh Presiden Donald Trump mengenai tarif timbal balik pada 2 April lalu merupakan satu ujian kepada rangka kerja sistem perdagangan dan pelaburan global semasa. Pengenaan tarif tambahan ke atas setiap negara yang berdagang dengan Amerika Syarikat merupakan satu penolakan kepada prinsip perdagangan bebas, tanpa diskriminasi, boleh dijangka dan telus di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. WTO ini telah diasaskan antara lainnya oleh Amerika Syarikat sendiri sejak tahun 1948 melalui GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Keputusan unilateral, maknanya bersendirian Amerika Syarikat, tentunya mempertahankan kepentingan sendiri, dan ini akan menggugat pertumbuhan ekonomi negara dan global. Kesan dan impaknya bukan sahaja kepada Malaysia, tetapi seluruh dunia. Selama ini seluruh dunia telah bergantung kepada Amerika Syarikat dan negara-negara industri utama dalam mempromosikan sebuah rangka kerja perdagangan dan pelaburan rentas sempadan yang berdasarkan perundangan, rule-based, semangat kolaborasi atau kerjasama dan kemakmuran bersama. Ini mungkin permulaan berakhirnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Kita harap tidak begitu, tetapi kita harus menjangkakan keadaan ini akan berlarutan pada jangka pendek sekurang-kurangnya. Dan keputusan ini tentunya akan mengancam pertumbuhan dan keselamatan ekonomi dunia. Ia juga bakal memusnahkan atau memberi dampak negatif terhadap kemakmuran yang sedang dan semakin dikecapi oleh negara-negara membangun dan negara-negara selatan, Global South. Kerajaan Madani berpegang teguh kepada pendirian bahawa tarif timbal balik tidak menyokong prinsip perdagangan bebas dan adil yang termaktub di bawah prinsip WTO yang disepakati oleh 166 negara termasuk Amerika Syarikat. Kerajaan tentunya menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa Malaysia telah mengenakan tarif 47% ke atas import Amerika Syarikat ke Malaysia. Asas pengiraan tarif ini tidak tepat dan Malaysia sedang mendapatkan penjelasan mengenai pengiraan ini kerana ia akan mengakibatkan Malaysia dikenakan tarif timbal balas pada kadar 24% seperti yang diumumkan. Tentunya relatif lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN, melainkan Filipina dan Singapura. Dalam semangat mengekalkan hubungan positif dan progresif dengan semua rakan dagang, kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan telah memulakan beberapa sesi perbincangan dengan tokoh-tokoh utama kerana kita harus mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak, pendekatan yang adil dalam isu tarif timbal balik ini. Sekiranya tarif 24% itu dilaksanakan, tentu sekali ekonomi dan unjuran pertumbuhan KDNK 2025 yang kita umumkan sebanyak 4.5 hingga 5.5% terpaksa dikaji semula. Dan impak ini akan lebih jelas setelah kita dapat maklumat yang terperinci. Kita tidak boleh terlalu gopoh kerana belum ada kepastian dan rundingan masih diteruskan. Tetapi kita harus dapat maklumat tentang garis masa pelaksanaan, kadar tarif, liputan produk,
apa yang dikecualikan dan apa yang dikenakan, dan ini akan diuruskan melalui rundingan di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Malah yang telah saya kembangkan, saya telah berunding dengan teman-teman kita di negara ASEAN mendapat pendekatan bersama ASEAN dalam mempertahankan hak dan kepentingan ekonomi rantau dan negara masing-masing. Kerajaan tidak mengunjurkan kemelesetan atau kelembaban ekonomi, tetapi kita harus waspada dan memperinci kesan sampingan, dan kita akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk menjana pertumbuhan dalaman, kekuatan domestik yang tentunya akan disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang berdaya tahan, pelaburan domestik yang kukuh, pelancongan yang lebih segar, dan pelaksanaan berkesan, cepat, cekap, mengelakkan ketirisan, keborosan dan rasuah dalam melaksanakan plan induk negara. Alhamdulillah, asas ekonomi kita telah diperkukuh dan ini lebih mampu mengarungi cabaran dengan kekuatan dan ketersediaan. Beberapa langkah awal ini termasuk menangani impak tarif, termasuk seperti yang saya sebut tadi, penubuhan Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional, National Geoeconomic Command Center, yang saya akan pengurusikan sendiri, dan MITI sebagai sekretariat. Kajian ini akan melihat aspek dan kesan atau dampak tarif kepada beberapa sektor, terutama yang melibatkan ekspor ke Amerika Syarikat. Mesyuarat yang pertama telah diadakan dengan penyertaan rakan-rakan jemaah menteri dan pakar-pakar dalam kerajaan dan juga sektor swasta. Melalui Kementerian Pelaburan dan Perdagangan, MITI, kita akan mengadakan sesi sama dengan kedutaan, khususnya Amerika Syarikat, Persatuan Industri, Dewan Perniagaan, badan-badan penyelidik dan pemikir, supaya mengurangkan kesan melalui langkah mitigasi untuk melindungi kepentingan negara. Minggu ini, Trimiti juga akan mengadakan mesyuarat talian dengan Menteri Ekonomi ASEAN supaya dapat menyiapkan satu respon yang selaras di peringkat ASEAN. Dan kita juga akan mesyuarat seusai mesyuarat Menteri Ekonomi dan Perdagangan supaya kita dapat dari sudut negara ASEAN mencapai kesepakatan. Saudara-saudari, seperti yang kita tahu bahawa ASEAN harus kekal sebagai hub aman ekonomi yang stabil. Dan untuk itu, kerjasama dan persefahaman di antara ASEAN harus kita tingkatkan. InsyaAllah, kerajaan Madani akan mengutamakan kepentingan Malaysia, rakyat dan perniagaan dan pengeksport dan pelancongan negara ini. Usaha kita harus lebih yakin, kerja kita harus lebih gigih, semangat dan kesatuan kita harus lebih mantap, dan saya percaya Malaysia punya kekuatan insya-Allah untuk mengharungi badai yang menimpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.